Ayat 189. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji, dan bukanlah perkara kebajikan. Kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram, akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Ayat 190. Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Ayat 191. Dan bunuhlah mereka, musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ayat 178. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Ayat 193. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Ayat 194 mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati, dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat 179. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Ayat 180. Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepong dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya, kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari, cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, Makkah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Ayat 181. Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri, dan tidak boleh membuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal,
yang dapat memikir dan memahaminya. Ayat 182. Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'ar al-Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Ayat 183. Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat 184. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia, dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Ayat 2:01. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka." Ayat 185. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya.